Tahu tak, pada tahun 1867, di dalam hutan tebal Bulan Shar, India, sekumpulan pemburu telah menemui sesuatu yang sangat pelik ketika mereka sedang menjejaki sekumpulan serigala. Di dalam sebuah gua yang gelap, mereka bukan sahaja menemui haiwan liar, tetapi juga seorang kanak-kanak lelaki berusia kira-kira 6 tahun yang masih hidup bersama kumpulan serigala tersebut. Kanak-kanak itu yang kemudiannya dinamakan Dina Sanikar. Dia tidak berpakaian, dia berjalan menggunakan kedua-dua tangan dan kaki serta hanya memakan daging mentah. Keadaannya yang menyerupai watak fiksyen Mowgli dalam The Jungle Book telah menarik perhatian ramai pakar pada waktu itu. Dina Sanikar kemudiannya dibawa ke rumah anak yatim untuk dimanusiakan. Di sana, para penjaganya berusaha keras untuk mengajar Dina cara hidup seperti manusia biasa. Walaupun dia akhirnya belajar untuk berjalan dengan mendua kaki dan memakai pakaian, Dina menghadapi kesukaran yang amat besar untuk menyelesaikan diri. Dia tidak pernah belajar untuk bercakap sehingga ke akhir hayatnya. Sebaliknya, dia hanya mampu mengeluarkan bunyi geraman atau lolongan seumpama serigala untuk berkomunikasi. Hubungannya dengan manusia lain juga sangat terbatas, dan dia dilihat lebih selesa menyendiri atau bersama haiwan. Selama bertahun-tahun hidup di dalam masyarakat manusia, Dina hanya berjaya mempelajari satu tabiat manusia yang sangat konsisten. Namun tabiat itulah yang membawa padah kepadanya. Dina menjadi seorang perokok tegar selepas melihat orang sekelilingnya merokok. Dia sering dilihat menghisap tembakau dengan penuh emosi, seolah-olah itu adalah satu-satunya perkara yang menghubungkan dirinya dengan dunia manusia. Malangnya, gaya hidup yang tidak sihat ini ditambah dengan sistem imuniti badannya yang tidak biasa dengan kuman di dunia manusia menyebabkan kesihatannya merosot dengan cepat. Dina Sanikar akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1895 pada usia 34 tahun akibat penyakit batuk kering. Ramai yang percaya bahawa Dina adalah inspirasi sebenar kepada penulis Rudyard Kipling ketika beliau mencipta watak Mowgli. Namun, realiti hidup Dina jauh lebih menyedihkan dan tragis berbanding versi penggembaraan yang kita tonton di filem animasi itu. Sehingga kini, kes Dina Sanikar masih menjadi subjek kajian penting dalam bidang psikologi dan sosiologi mengenai kesan pengasingan sosial yang ekstrim terhadap pengembangan otak manusia. Walaupun dunia mengenali Dina Sanikar sebagai budak serigala yang dibesarkan oleh haiwan, satu analisis sejarah dan saintifik yang dikemas kini pada tahun 2026 mendedahkan satu kemungkinan besar yang jauh lebih gelap di sebalik legendanya. Pakar kini berpendapat bahawa Dina berkemungkinan besar tidak dibesarkan oleh serigala sejak bayi, seperti yang digambarkan dalam buku cerita.